Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat dessert Thai Red Ruby yang dimakan sejuk-sejuk time buka puasa ataupun boleh buat open house raya nanti. Okay, first pergi supermarket cari sengkuang. Yang ni saiz besar, so aku guna separuh je. Kita potong bentuk cube kecil-kecil macam ni. And then korang gaul dengan satu sudu berwarna merah. Sebab Red Ruby kan, kena warna merah lah, jangan warna hijau lah. Gaulkan dengan satu cawan tepung ubi kayu. Lepas tu korang didihkan 4 cawan air, baru masukkan kita punya sengkuang tu. And then masak dalam 10 minit sampai dia betul-betul lembut, pekat macam ni lah. And letak dalam air yang ada air sebab kita nak stop dia punya cooking process. Okay, next korang potong buah nangka. Kalau tak ada yang fresh boleh pakai dalam tin, tak ada masalah. Okay, then ambil 2 kotak kecil santan, 1 kotak kecil air, and then masukkan 2 helai daun pandan, setengah sudu kecil garam, and then 6 sudu gula. Kacau sampai dia nak mendidih sikit je. Lepas tu settle kita punya kuah and ready untuk plating. Sebelum letak air sejuk tu, letakkan kita punya Red Ruby ke atas, masukkan buah nangka, and then tuang kita punya kuah santan tu. Sangatlah sedap makan sejuk-sejuk. Rasa lemak-lemak santan tu campur dengan crunchiness daripada Red Ruby tu dengan buah nangka, sangat sedap. So boleh buat untuk buka puasa ataupun open house raya nanti. Selamat mencuba.